Pada hujung minggu, sahabat, kita pergi ke Sekincan. Pergi ke Faridah Mentarang Bakar. Kita mencari makan mentarang hari ni. Jom kita pergi makanan eksotik. Makanan eksotik. Tapi kali ni nampak macam kecil-kecil kan? Dia sebab ni mentarang dia pantai sini. Oh. Kalau pantai dari luar, besar-besar. Oh, ini memang daripada ini kan? Betul tu kan? Oh. Ni belangkas. Ni mentarang. Ni mentarang masak lemak. Ini apa? Lala. Lala. Sayur. Ulam, tak boleh tinggal juga ulam guys. Ini mentarang bakar. Okey, ini sahabat kita tengah makan makanan eksotik iaitu belangkas. Orang kata ibaratkan belangkas kulu kile berdua kan. Tapi belangkas kali ni kita ambil yang saiz besar, penuh dengan telur, dalam perut dia penuh dengan telur. Dan sangat lain daripada yang lain lah sebab makanan eksotik kan. Sahabat kita ni tengah mengira kaki belangkas. Kaki belangkas ada 12 sebenarnya.